Okay. Kita done dengan example ini. Okay. Concept quiz. Can you resolve a 2D vector along two direction which are not at 90 degree to each other? Okay. Rasa jawapan dia apa? Boleh tak resolve 2D vector along two direction which are not 90 degree to each other? Okay. Try jawab. Okay. Can you resolve 2D vector along three direction? Say at 0, 60 and 160. Jawapannya boleh. Okay. Yang ini jawapannya pun boleh. Okay. Alright. This is in class tutorial. Okay. Sama macam yang tadi, tapi another tutorial. Okay. Saya nak awak semua buat. Cuba fahamkan. Okay. In case tak faham, boleh recall balik apa yang saya terangkan tadi. Tak faham juga, boleh cuba tanya saya. Okay. Saya cuba terangkan sekali imbas lah. Okay. Tapi nanti cuba buat juga. Alright. So kat sini ada 3 concurrent forces that acting on a bracket. Alright. You have F1. Okay. F1 ni dekat quarter 4 ni. Di mana dia positive X, negative Y. Kita ada F2. Kat sini ada quarter 3 ni. Dia negative X, negative Y. Kat sini F3 dia negative X, positive Y. Okay. So first step you kena resolve each force pada XY component. And then you add the respective components to get the resultant force vector. Third, find the magnitude and angle from the resultant component. Alright. Okay, so F1 tadi you dapat this one. Alright, you dah resolve. F2 you dah resolve pada IJ. F3 you resolve pada IJ. Then you add upkan F1, F2, F3 ni. So you dapat ni. So pastikan, check tengok you punya last answer ni. Dia berada di kuarter mana. So dia negative X. Okay, dia di sini. Dia negative Y di bawah. So you punya quarter resultant force awak di quarter 3. Right, bila dia ke bawah macam ni, angle awak adalah di sini. Alright. So, bila dia tanya, dapatkan angle from positive x-axis theta, di mana maksud dia nak kena dapatkan angle total tau. Dari positive x-axis. Maksud dia nak dapatkan angle tu nilainya daripada sini. Right. So, you tahu kat sini 180. Kan? Yang you tambahkanlah dengan angle di sini. That is the meaning of angle from positive x-axis. Okay. Alright. Attention quiz, try buat. Okay, homework tutorial. Question 1, 2 and 3. Cuba buat in group. Alright, sampai 4 ni. Sampai 5. Alright, that's all untuk kelas kita hari ni. Thank you so much. Enjoy your class. Assalamualaikum.